Wakaf ini dia lil abad disebut, perpetual. Maknanya dia kekal. Maknanya pemilikan tak berubah. Okey. Jadi dan wakaf ini bila diberikan objektif dia banyak, untuk tujuan pendidikan, untuk tujuan pembinaan hospital, kan, untuk tujuan pembinaan masjid. Kalau dulu kita faham wakaf, biasalah orang dulu faham kata wakaf ni untuk kubur contohnya, untuk bina masjid saja. Jadi sebenarnya objektif daripada wakaf ini dia lebih luas, kan? Dia lebih luas. Untuk macam saya sebut tadi, untuk kesihatan, pendidikan, bina hospital, bina sekolah dan sebagainya. Jadi sebab itulah kita agensi agama ini, kita khususnya saya telah arahkan kepada Jauhar dan juga Yayasan Wakaf untuk memperhebatkan penerangan, penjelasan, pencerahan kepada rakyat, masyarakat tentang apa itu wakaf dan apa tujuan seseorang itu berwakaf. Beza wakaf dengan zakat dan sebagainya. Supaya orang tak keliru, dan akan lebih ramai lagi orang akan tampil ke depan untuk menyumbang dalam bentuk wakaf. Dia akan berterusan. Kalau katakan seorang yang berniat untuk wakafkan tanah dia untuk bina masjid, kan? Jadi kalau katakan bila dia meninggal dunia, tanah masjid tadi tu dia tak jadi harta pusaka. Mana dia kekal sampai bila. Itu yang saya sebut wakaf ni dia akan kekal sampai bila-bila. Dia tak boleh ubah. Contohnya kalau macam seseorang tu bila dia mati, okey, harta tadi tu akan turun pada waris. Tak dalam bentuk wakaf ini. Okey, sebab wakaf ni akan kekal sampai bila. Maknanya selama mana orang dapat manfaat daripada pembinaan hospital contohnya, atau orang yang menunaikan kewajipan solat di masjid tersebut, selagi itulah kita yang berada di kubur, okey, pahala daripada itu dia akan sentiasa mengalir kepada penyumbang wakaf tadi tu.